Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini aku ada satu benda nak DIY, water filter. Oke, water filter untuk kat rumah lah. Oke, jadi aku tak pakai filter yang mahal, jadi aku DIY je lah. Beli dia punya barang, kemudian aku tinggal susun dengan pasang je lah. So aku dah guna dia punya, sebelum ni aku guna jenama ni lah. Okay. Lepas tu aku sekarang ni aku nak tukar ke jenama Indah ni lah. So aku nak keluarkan semua yang lama ni. Okay, untuk pengetahuan aku dah pakai filter DIY dah lebih 5 tahun lah. Okay, aku dah 2 kali tukar, yang dulu dengan sekarang. Yang tahun lepas aku dah tukar pakai ni. So tahun ni, tahun 2025 aku nak tukar yang pakai yang ni pula. Kita tengok. Okay, jadi kalau dah lebih setahun tu, kalau boleh tukar yang baru lah, satu set. Ok, nak DIY water filter ni tak susah sangat lah. Jadi benda tu dia dah, kat sana dia dah tunjukkan susunan dia. Jadi susunan tu betul. Ok, so sebelum nak pasang tu, kita kena susun dulu lah. Susun dulu. Lepas susun, pasang piping. Kemudian kena buat flushing dalam 15 minit sebelum kita guna lah. Okay. Jadi water filter ni kita boleh terus minum lah, tak payah nak masak lagi. Okay. So ni untuk susunan dia. Kalau untuk model jenama ni, so yang pertama aqua filter, yang kedua pre-carbon, kemudian carbon block, last sekali nano silver. Okay. Jadi untuk yang lama ni aku ada extra filter lah. Okay, daripada pipe ni, main pipe, terus masuk dekat sini. Okay, masuk sini, kemudian masuk dekat sediment filter ni. Okay, kemudian masuk dia punya filter-filter lain-lain lah. Okay, so sekarang ni aku nak buka yang ni semua. So daripada filter main pipe ni terus masuk dekat aqua clear ni. Okay, so kau tengoklah aku pasang macam mana. Okay, di mula sekali kita kena buka lah semua. Okay, pipe kita matikan, kita buka. Jadi rumah ni kita pakai balik lah. Okay, ni tutup dia. Jadi satu, pastikan dia punya in out ni tu yang penting. Kalau kat sini ada tulisan in out. Okay, masuk sini, keluar sini. Setiap filter dia ada in out dia. Jangan sampai tersalah lah. Jangan sampai out pergi in pula.
satu ni elbow, dia punya elbow yang dibagilah. Okey, mula kita pasang dulu elbow setiap ni. Itu yang ini nak ke sini. Ini out, ni in. Okey. Ni out, ni in. Out, in, out. Out terus ke tong lah untuk kita buat air minum tu. Okey, untuk kita minum. Okey, dah jatuh dia. Masa kita beli, dia akan dapat set hose lah dalam 2 meter. Cukup lah untuk ni, sampai daripada main sampai keluar. Kalau yang first time je lah. Kalau saya memang dah ada dia punya hose ni kan masa mula dulu. Jadi tak payah nak ni lah, tak payah nak buat lagi. Okey, yang ni ke sini kita pandai-pandai lah ukur. Sini ke sini. Okey, macam ni. Ini cukup lah. Okey, kita potong. Jangan terlalu pendek lah, ngam-ngam. Cara nak masukkan ni senang. Dia auto clip lah. Okay, cucuk kat sini. Paras ni panjang dia mesti sampai sini. Macam itu. Okay, macam ni. Lepas tu sini out, filter kedua out, sini ke filter ketiga in. Jangan terbalik. Kalau terbalik memang minum air berklorin lah jawapan ni. Okey, kita ukur dia balik. Ukur daripada sini sampai sini. Okey, sini sampai sini, ngam-ngam je. Okey, satu pasang dulu. Yang satu pasang kemudian. Okey, yang ni pasang kat sini. Dan pasang kat sini. Okey, macam ni. Kemudian filter ketiga ke keempat. Out, in. Okey. Filter keempat, out. Okey, out ni lah yang ke tong simpanan kita ataupun yang untuk kita boleh minum. Okey, yang ni pergi ke simpanan, tong simpanan. Aku punya tong simpanan. Yang sini keluar ke tong simpanan. Masuk sini dan masuk sini. Okey. Okey, dah siap. Cek balik, ketat tak ketat. Okey. Yang ni nanti aku akan cuci lah. Atau dia warna putih. Ni dah 3 bulan dia dah start warna macam ni lah. So bayangkan lah kalau korang tak pakai filter,
Dia punya keladak ni memang banyak. Okay, tu je. Kemudian korang boleh try lah on dia punya main pipe dia ni. Try ada bocor tak, check. Okay, check pastikan tak ada kebocoran. Okay, jangan sampai ada bocor sebab benda ni korang akan tinggal lah. Jadi kalau boleh jangan sampai ada bocor. Kena monitor lah dalam masa 2-3 hari ni. Korang kena monitor lah. Kalau ada leaking, kena betulkan. Okay, okay, yang keluaran ni untuk ke tempat air minum, aku punya dah ada sediakan tank. Jadi ni aku punya tank lah, tank. Okay, tank. Dalam dia tu dah ada pelampung. Maksudnya kalau dia penuh, dia akan stop sendiri. Sebab apa? Dia kalau nak direct pipe, dia punya air tu, dia flow dia tak laju tau. Jadi korang kena perlukan tank ni untuk kumpul air. Okay. Sini ada dia punya kepala pipe lah untuk kita buat minum. So yang aku cakap tadi, benda ni korang kena flushing. Okay, daripada keluaran tadi tu korang kena flushing. Sebelum minum korang kena flushing dalam masa 15 minit. Okay, macam ni aku letak situ. So korang boleh buka dia punya valve dia semua. Okay, biarkan dia. Check balik ada leaking ke tak. Kalau ada leaking, tolong betulkan. Kalau kita tengok belum ada keluar lagi. Dia nampaknya dia punya filter dia tu terlalu panjang kan, jadi lambatlah flow dia. Okay, dia dah mula start keluar air. Tengok. Okay, kita flushing lah sampai 15 minit ataupun 20 minit pun boleh. 30 minit pun ok, tak ada masalah. Lagi lama lagi bagus. Bagi dia punya filter tu, serbuk-serbuk dalam tu, yang mana yang kotor-kotor tu dia akan keluar. Kemudian lepas 30 minit tu baru kita boleh minum lah. Okay, kita biarkan macam ni dalam masa paling minimum 15 minit, maksimum 30 minit lah. Okay, korang tunggu, kemudian habis flushing masuk, baru boleh diminum lah airnya. Okay, so aku rasa itu je untuk hari ni. Untuk hari ni, next time aku akan tunjuk macam mana nak check dia punya air filter ni, yang keluaran dia tu, yang kita nak minum tu masih ada klorin atau tak. Okay, tu nanti aku akan buat dalam next video lah. Okay, so untuk hari ni tu je lah untuk DIY water filter budget. Okay, so korang boleh, okay, tu je lah untuk hari ni. So mohon like, share dan subscribe lah. Okay, Assalamualaikum.